Assalamualaikum, ini temewak papit kung deh. Mudah-mudah udah papit lah deh, setai chong kon tambahan. Lepas tu kita mai tengok cara-cara yo lagu mana. Mula-mula kita cedek udah kita dah. Lepas tu buh puyago masuk sudu. Itu tegor kawi tepu jago dengan udah tu gelomok molek lu. Apa boleh dah ke? Kita mai goreng ya dah. Mula-mula buh minyak. Buh minyak ni buh minyak lebih sikit tak apa. Lepas tu kita tunggu minyak panas lu dah. Apabila minyak panas dah ke, kita ambil udah kita gelomak lepas jago saat ni buh masuk. Lepas tu kita kucah-kucah dia sikit dah tak sewi udah tu lekat dah. Udah ni jangan lupa dah goreng garing sikit dah. Ni garing kadar ni boleh dah ni. Agak tu udah tergaring dah ke, tekik sejak minyak je lu. Sama taruh tunggu sejak minyak tu ke, kita mai tengok pare je gopo tu kita bakar dah. Mula-mula kita buh bawang putih masuk. Lepas tu serah. Lepas tu bawang merah. Belacan. Lepas tu cili api merah dia. Lepas tu buh langkuah. Dah 5 purut sikit masuk. Lepas tu lada hitam. Lepas tu sebut kunyit sikit. Lepas tu kita buat air dah. Air kita buh le makuk sup kosong boleh. Makuk setengah dia. Lepas tu kita pergi brand. Ni apa kita brand sudah dah tu bebek ni. Brand wilaik dah. Jangan lupa brand wilaik tu. Bagi je. Ni kadar ni boleh dah. Lepas tu kita main masak je pula dah. Mula-mula itu buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu kita tunggu minyak panas molek dulu. Agak minyak panas dah kan kita buh hak kita brand saat ni masuk. Lepas tu tumis dulu dah, tumis pecah minyak dulu belum kita nak buh kakah tu. Api nampak video ni jangan lupa lah tekan like, tekan share ikut saya dah. Lepas tu tekan tiktam dah, mudah-mudahan tekan follow kita tu dah. Ni, pecah minyak kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita main kakah je gopo tu kita bakar. Kakah ya ke sakai kita bakar dalam 2 sudu. Lepas tu becing sikit. Lepas tu garing agak le sudu dah. Lepas tu buh asa Jawa dah. Mudah-mudah mak kampiak. Lepas tu kita goreng kakah tu cuma molek lu. Ni kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita try kecak tengok rasa lah mana dah. Pi nak kita buat menu gopo lagi boleh komen le video ni. Kalau rasa sedap dah dengan kita nak kita ambil udai kita buh masuk. Lepas tu kacang panjang masuk sikit. Lepas buah kacangnya jangan lupa buh dah 5 purut masuk sikit gitu dah. Kita cicir biar lih-lih dah. Lepas tu kita goreng siapa kakak tu gelomak dengan udang molek lu. Lepas tu kita terima kasih banyak dah ada mau tekan like, tekan share video kita dah. Ni taruh ni boleh dah. Lepas tu kita kek buh pinggir. Ni papit kung ataupun udah papit dah setai chong kon tambahan. Kalau pi nak terawat boleh kita dah. Kalau tak faham mana bolehlah komen dalam video ni bawah dah.